Alam Peppa Pig dipenuhi dengan haiwan yang boleh bercakap. Tetapi, di manakah semua manusia? Pernahkah anda tertanya-tanya tentang ketiadaan manusia dalam dunia Peppa? Hari ini, kita akan menyelami misteri menarik ini untuk membongkar kebenaran mengejutkan di sebalik kehilangan manusia dalam dunia Peppa. Kebanyakan peminat hanya beranggapan bahawa memang tiada manusia dalam dunia Peppa sejak dari awal lagi. Tetapi itu tidak benar. Kerana sepanjang siri ini, kita telah mendapat beberapa petunjuk bahawa manusia sebenarnya wujud jauh sebelum haiwan-haiwan yang boleh bercakap. Kehadiran teknologi seperti kereta, komputer, telefon menunjukkan tahap kemajuan yang biasanya dimiliki oleh manusia. Namun, peranan-peranan ini diisi oleh babi, biri-biri, anjing dan makhluk lain yang berjalan tegak, bercakap dan mengamalkan adat manusia. Dan dalam episod Nenek Zaman Batu, kami menemui bukti kukuh bahawa manusia pernah wujud di dunia ini. Semasa mereka bermain secara imajinatif, Granny Pig merujuk kepada manusia purba yang tinggal di dalam gua, makan beri dan memburu mamut. Ketika manusia tinggal di dalam gua, makan beri dan mengejar gajah besar berbulu yang dipanggil mamut. Baris ini sahaja memberitahu kita tentang sejarah di mana manusia merupakan spesies yang dominan. Petunjuk lain bahawa dunia Peppa adalah dunia manusia datang daripada gambaran patung-patung di seluruh dunia di tempat-tempat yang Peppa dan keluarganya lawati. Sebagai contoh, apabila keluarga babi melawat Amerika Syarikat, salah satu perkara pertama yang mereka lihat ialah patung Liberty yang terkenal di New York. Dan wajah artifak bersejarah yang besar ini jelas merupakan wajah seorang wanita biasa. Dalam satu episod, Peppa dan George membantu Datuk Babi menggali di halaman belakangnya untuk mencari barang-barang lama dan Datuk Babi menemui sekeping shilling bersejarah. Jika kita zoom masuk, kita akan lihat ia memaparkan wajah seorang lelaki Viking merujuk kepada zaman ketika bangsa Nordik menyerang England berabad-abad yang lalu. Ini menunjukkan bahawa kawasan tempat Peppa, keluarganya dan rakan-rakannya tinggal pernah didiami oleh manusia biasa dan kemungkinan besar mempunyai penempatan tertentu. Begitu juga, dalam salah satu episod, kita dapat melihat seekor badak sumbu sedang membaca buku dan pada kulit bukunya terdapat sepasang manusia biasa. Mungkin menggambarkan kisah seperti Romeo dan Juliet atau kisah cinta yang lain. Semua petunjuk ini menunjukkan satu perkara. Dunia ini memang mempunyai manusia atau sekurang-kurangnya pernah ada. Jadi, di manakah mereka sekarang? Tetapi sebelum kita menyelami misteri ini, mari kita lihat dahulu manusia yang sedia ada dalam dunia Peppa. Manusia pertama yang kita lihat dalam siri Peppa ialah Santa Claus. Ini berlaku dalam musim 3 episod 52 yang bertajuk Lawatan Santa, di mana semua kawan dan penduduk bandar menerima hadiah mereka tetapi Peppa tidak menerimanya yang membuatkan dia sangat sedih. Tetapi akhirnya, Santa kembali dan secara peribadi menyerahkan hadiah kepada Peppa, mengesahkan bahawa dia memang wujud dan bukannya Santa babi tetapi seorang manusia dengan janggut putih yang besar. Yang peranan sebenarnya adalah menghantar hadiah kepada semua orang pada hari Christmas. Walaupun dianggap sebagai makhluk ajaib dan hebat, kita tidak boleh menafikannya. Santa Claus ialah seorang manusia dengan sifat-sifat manusia sangat berbeza daripada semua watak lain dalam siri ini yang hampir semuanya adalah haiwan yang bertindak dan berpakaian seperti manusia walaupun mereka masih mempunyai naluri haiwan yang sangat kuat. Sekarang mari kita bincangkan tentang seorang watak yang sebenarnya wujud di dunia kita dan juga di dunia Peppa. Kita sedang bercakap tentang tidak lain dan tidak bukan Ratu England. Beliau membuat penampilan pertamanya dalam episod The Queen yang pada masa itu merupakan penghormatan kepada Ratu Elizabeth yang sebenar yang masih hidup dan memerintah negara Peppa. Dalam episod ini, Ratu memutuskan untuk memberi ganjaran kepada penduduk yang paling rajin di seluruh England yang seperti anda mungkin sudah teka ialah Miss Rabbit. Miss Rabbit kemudian pergi ke Istana Diraja membawa bersama semua kanak-kanak dari playgroup Peppa untuk bertemu dengan Ratu. Jadi, kita dapat lihat bahawa bukan sahaja makhluk ajaib dalam bentuk manusia yang mendiami planet Peppa, tetapi juga manusia biasa seperti Ratu. Dan lebih daripada itu, dari sini kita belajar bahawa seorang manusia biasa juga merupakan ratu kepada haiwan seperti Peppa serta keluarga dan rakan-rakannya. Ini bermakna, jika dia wujud, pasti manusia lain juga wujud kerana dia mesti sekurang-kurangnya mempunyai seorang ibu dan bapa yang membawanya ke dunia ini. Dan manusia terakhir yang wujud dalam dunia Peppa tidak lain tidak bukan ialah lanun itu.
Dalam episod Balai Polis, keluarga babi meminta polis untuk mencari mainan dinosaur George yang hilang. Jadi, pegawai-pegawai membawa keluarga babi ke bahagian barang hilang dan ketika pegawai-pegawai menunjukkan semua barang yang disimpan di situ kepada keluarga Peppa, kita dapat melihat harta karun lanun di antara barang-barang tersebut. Salah seorang pegawai berkata, betapa peliknya harta-harta ini ditinggalkan oleh orang yang percaya ia telah tercicir daripada pemiliknya tetapi tidak pernah dituntut oleh sesiapa pun. Pada masa itu, seorang lanun manusia muncul di pintu balai polis, kelihatan seperti dia hendak masuk. Tetapi pada saat terakhir, dia berubah fikiran dan pergi. sebenarnya ia masuk akal. Kerana polis akan tanya dari mana dia dapat harta itu dan dia tidak akan ada jawapan. Lagipun, lanun mencuri harta. Jadi, dia mungkin akan berakhir di penjara. Mungkin itulah sebabnya dia berubah fikiran pada saat terakhir dan tidak masuk ke balai polis. Jadi, jika manusia memang wujud dan malah berkembang dalam dunia Peppa, ke mana mereka semua pergi? Kenapa kita lihat begitu sedikit manusia sekarang hanya dalam peranan tertentu yang hampir simbolik? Jawapannya mungkin jauh lebih menarik daripada yang anda bayangkan. Ramai peminat mungkin tidak sedar, tetapi dunia Peppa Pig mempunyai persamaan yang ketara dengan naratif yang lebih gelap dan kompleks. Terdapat satu teori yang menarik yang mungkin dapat berungkai misteri luar biasa tentang kewujudan manusia dalam siri Peppa Pig ini. Semuanya nampaknya berpunca daripada kartun yang dicipta oleh 3 orang sahabat dan diilhamkan oleh sebuah fabel yang terdapat dalam buku bernama Animal Farm. Kisah ini menggambarkan haiwan-haiwan ladang termasuk lembu seperti Mrs. Cow dan Anne, bull, biri-biri seperti Suzy dan ibunya, serta kuda, arnab dan haiwan-haiwan lain. Haiwan-haiwan ini bersatu dan mengusir pemilik ladang, mengambil alih ladang itu untuk diri mereka sendiri dan kemudian mula hidup tanpa kehadiran manusia. Dan teka, siapa ketua haiwan-haiwan ini? Tidak lain tidak bukan babi. Pemimpin mereka ialah babi yang dianggap paling bijak antara semua, sama seperti Peppa dan keluarganya. Jika teori ini benar, ini bermakna pada suatu ketika dahulu, haiwan-haiwan dalam dunia Peppa telah memberontak dan menghalau kebanyakan manusia keluar dari bandar sekaligus mengambil alih masyarakat untuk diri mereka sendiri. Ini akan menjelaskan mengapa kita melihat haiwan berada di kedudukan berkuasa, mengendalikan kedai, memandu kenderaan dan secara umumnya bertindak sebagai spesies yang dominan. Beberapa pengecualian yang kita lihat seperti ratu yang mewakili negara, Santa Claus, seorang tokoh ajaib, mungkin terlalu berkuasa atau terlalu disayangi untuk diusir. Dan lanun, yang kebanyakannya hidup di laut dan mungkin terlalu sukar untuk ditangkap semasa pemberontakan itu, tidak terlibat dalam pemberontakan yang lalu ini. Tetapi bagaimana jika kebenarannya lebih mendalam daripada pemberontakan haiwan? Bagaimana jika dunia Peppa Pig bukan sekadar akibat pemberontakan, tetapi satu gambaran masa depan yang jauh? Bayangkan satu masa di mana manusia, seperti dinosaur, menjadi spesies yang hanya tinggal dalam sejarah. Mungkin haiwan-haiwan yang sangat maju dan boleh bercakap yang kita lihat itu adalah pewaris dunia yang pernah dikuasai oleh manusia. Mereka mungkin telah bangkit menjadi berpengaruh selepas ketiadaan manusia, membangunkan masyarakat dan budaya mereka sendiri berdasarkan apa yang sedikit mereka fahami atau warisi daripada manusia. Ini akan menjelaskan mengapa seni bina dan teknologi mereka kadang-kadang menyerupai milik kita sendiri walaupun sifat asas mereka tetap jelas sebagai haiwan. Jadi mungkin, sama seperti dinosaur, manusia juga telah pupus pada suatu ketika dahulu. Jadi, haiwan-haiwan berevolusi dan mengambil alih dunia. Dan kemunculan tokoh seperti Santa Claus dan ratu yang jarang berlaku boleh ditafsirkan. Bukan sebagai manusia moden, tetapi hampir seperti makhluk mitos, legenda, mungkin juga yang terakhir dari jenis mereka, masih berpegang pada tradisi dari zaman yang telah dilupakan. Lanun itu satu anomali. Mungkin seorang pengembara tunggal dari zaman yang lebih primitif dan liar, satu peninggalan hidup dari masa silam manusia yang jauh. Teori ini mencadangkan bahawa persoalan ke mana perginya manusia bukanlah tentang konflik yang tidak diceritakan, tetapi tentang perkembangan semula jadi kehidupan di bumi di mana satu spesies dominan memberi laluan kepada spesies yang lain. Dunia Peppa Pig maka menjadi satu gambaran menarik tentang masa depan yang berpotensi, di mana jejak kewujudan manusia hanyalah tinggalan yang dipelihara dalam monumen bersejarah dan cerita-cerita, sementara haiwan-haiwan memerintah dengan mutlak. Jadi, adakah dunia Peppa merupakan landscape pasca apokaliptik di mana manusia telah lenyap ke dalam sejarah?
Atau adakah ia sekadar dimensi selari yang unik? Pada pendapat anda, apa yang telah berlaku? Beritahu kami di ruangan komen di bawah.